ataupun fungsi button yang kita guna dalam sistem. Contohnya macam tambah rekod baru. Ada kena klik button, tambah rekod baru. Lepas tu kita nak save record. Lepas nak save record, mungkin kita nak buat carian. Lepas tu mungkin kita nak delete record. So di button-button yang kita perlukan lah. So macam mana nak guna button tu, ingat semua modifikasi kena berada dalam design view sebab kita nak modify kita punya form ni. So kat mana kita nak letak button tu terpulang pada kita. Ada setengah orang dia suka letak belah kanan, setengah orang dia suka letak belah atas. Tapi saya nak letak bahagian bawah. Saya nak letak di bahagian footer. So nampak ada form footer kat bawah ni. Saya boleh expandkan ni. So saya nak letak button saya dekat sini. Okey, button pertama yang saya nak buat adalah untuk tambah record. Bila saya tambah record, automatically form ni akan kosong, membolehkan saya masuk record baru. So macam mana? Okey, dekat form footer ni, kembali dekat design, kita ada satu tools namanya button. So klik button ni, bawa dekat mana awak nak letak button tu, drawkan dia. So dia akan keluar command button wizard. So dia ada kategori dan ada action. Setiap kategori ada beberapa action. Contoh, kategori yang pertama, record navigation. Apa action yang kita boleh pilih? Kalau nak klik, nak pergi ke next record, file record, go to first record dan sebagainya. Kalau saya klik record operation, dia ada add new record, ada delete, duplicate, print, save dan sebagainya. Kalau saya pergi ke form operation, pertama lah ada close, tutup form ni, nak open form dan sebagainya. Tapi tadi yang button pertama saya nak guna untuk tambah record. Tambah record berada di record operation. Agak-agak yang mana satu? Tambah record. Button yang atas sekali lah. Action dia mesti add new record. Jangan salah pilih. Add new record, tekan next. Okay, kita ada option untuk gunakan gambar sebagai ikon ataupun gunakan teks. Kalau sistem kita bahasa Melayu, kita ubahlah dalam bahasa Melayu. Ataupun kita boleh letakkan gambar dengan teks sekali pun boleh. Tapi saya buat untuk teks dulu. Ini saya buatlah record baru. Okey, record baru. Okey. Dapat? Klik next. Ini full name. Ini saya biarkan saja. Sebab ini untuk advance. Kalau kita nak edit dia coding, kita kena tahu nama button tu lah. Tapi tak apalah untuk case you all dia tak payah lah. Tekan finish je. So saya dah ada satu button. Nak tahu button dia berfungsi ataupun tidak, save dulu. Pergi dekat sini. Okay, tengok. Ni kosongnya ada data kan? Bila saya klik record baru, automatik dia kosong. So saya dah boleh masuk record baru. Tak payahlah kita guna navigation di bawah ni dah. Perlu diulang ni ke? Button tak jumpa? Allah. Okay, slow. Okay. Allah. Sama-sama. Okay, semua make sure berada dalam design view Kemudian pergi dekat tab design. Make sure berada dekat dalam design, mesti jumpa button. Tak jumpa? Ada. Kenapa ayam goreng lah. Okay, button kan yang X tu. Okay, klik button, saya letak kat form footer. Kalau saya nak susun dia dekat bawah ni. Kalau nak letak dekat tepi ni pun boleh. Tak ada masalah. Draw. Okay, semua dah keluar ni. Command button wizard. Keluar tak ni? Tadi kita nak buat apa? Kita nak tambah record baru kan? Record baru berada di kategori record operation. Dan action dia adalah add new record. So kita pilih itulah. Nanti kalau kita nak buat delete record, kena ambil delete record. Tapi sekarang ni kita dah buat add new record. Alright, boleh? Jalan boleh? Dapat tekan next. Sistem kita bahasa Melayu kan? Kita buatlah sini. Record baru. Okay.
Right. Tekan next, tekan finish. Dah ada button. Dapat ke tak? Good. Cuba try. Cuba try pula kan. Save. Klik form view. Finish. Dia kan dah ada data, cuba klik button tu. Berfungsi ataupun tidak. Okey, boleh kita proceed dengan button yang kedua. Okey, tak apa, kita tunggu Kak Ain. Boleh, proceed. Dah, okey. Kenapa? Tidak. Dia tak muat. Dia tak muat. oh macam ni? You boleh edit dia kat sini kan. Seperti dia. Ini size kolom dia. Ini size kolom pertama, ini size kolom kedua. So, kita besarkanlah sikit, tambahlah. Tambah berapa cm tak? Sekejap. So sikit tu nak kolom ni nak besarkan. Okey. Tekan nama tak penuh. Okey, pergi kat sini, design view. Klik 2 kali ni. Oh ni klik 2 kali. Property kan? Nampak tak kolom width ni? Ni kolom pertama, ni kolom kedua. Besarkan sikit, tambahlah. Mungkin buat 3 cm. Ya, cuba Cik Isyam besarkan sikit ni. Mana? Tarik ke sana sikit. Apa nampak? Ni kolom pertama, ni saiz kolom pertama, ni saiz kolom kedua, ni ketiga. So tambahlah. Kolom kedua dia tak nampak kan? 2.5 ni mungkin tambah 4 ke cm ke. Dia jadi besar. Cik Isyam tambah je 4. Dia lompat. Boleh. Try. Okey, cuba view. Dah, baik, aku dah tanyakan soalan tu. Okey. Dia akan besar lah. Kalau kita tambah record, dia sepatutnya bertambah di sini. Nanti saya tunjuk. Ada cara kita. Dia kena tu button kedua tu save. Yes. Macam mana nak kembangkan dia? Okey, kalau akak nak kembangkan dia, ni tak muat dia tak? Okey, ni kita double click. Dia saya dekat sini tak? Ini saiz kolom pertama, ini saiz kolom kedua, saiz kolom ketiga. Akak tambahlah nilai dia. Dia besar. Ni terlalu besar dia. Ya. Okey. Dia ni kan. Tak apa. Ni pergi properties. Yes. Cukup ni. Ni saiz kolom pertama. Ni saiz kolom kedua. Mungkin awak boleh increase kan, tambah sikit. Okey, saya buat 3 cm. Dia besar sikit kan? Kalau nak lagi tambah lagi lah. Tak. Okey, kita buat button kedua. Tak sempat ni kali. Okey, button kedua adalah save. Simpan. So samalah, kita pergi dekat design, dekat button tadi. Okey. Walaupun dekat sini, dekat record operation ada save record, betul? Tapi saya nak buat lain sikit. Boleh tak awak pergi dekat, untuk yang save button ni pergi dekat form operation. Dapat? Kita ambil refresh form data. Sebab apa? Bila saya tekan button save ni, automatically data baru pun nak masuk dalam list ni. Okey, macam mana nak buat? Kita ambil ni form operation. Kita ambil refresh form data. Cuba. Saya ulang. Sorry. Ambil button. Okey. Draw dulu. Jumpa tak ni? Keluar tadi? Okey, good. Ambil
form operation, refresh form data. Jumpa? Dapat? Klik next. Yang ni saya namakan dia simpan record. Boleh sebenarnya. Okay, simpan record. Dapat? Next. Finish. Okay. Tapi kita kena edit sikit ni. Sebab apa? Bila saya tekan ni, dia tak keluar apa-apa pun. Saya nak bila tekan, dia keluar message box. Record telah disimpan. Bagi tahu pengguna. Record telah disimpan. So macam mana? Okay, semua orang dah ada simpan record button? Good. Okay. Macam mana nak buat? Okay, dekat simpan record button ni, cuba klik kanan, ambil build event. Atas sekali. Build event. Dekat simpan record, right click, ambil atas sekali. Build event. Cuba. Boleh? Alright. Klik dekat build event ni, dia akan makro, ni yang dinamakan sampai makro coding yang wizard yang paling mudah. Kita dah ada satu command tadi. Command yang kedua, kita nak paparkan message box. So dekat add new action ni, you all boleh scroll down ataupun type je message box. Dah jumpa dah, type MES dah keluar dah. Tekan je enter. Kalau dah jumpa tu, tekan je enter. Dah jumpa message box? Tekan enter. Inilah mesej yang kita nak bagi. Apa nak bagi mesej kat sini? Okey, saya bagi satu mesej, record telah disimpan. So, beep ni biasa sepatutnya kalau komputer tu ada sound dia akan keluar lah. Okey, type ni adalah icon yang nak dipaparkan di sebelah mesej tu. Critical ke warning information lah, lebih sesuai. Di setiap ni ikon dia berbeza. Saya pilih information. Dapat? So kita letak tajuk bagi mesej kita, katakan kat sini saya letak info. Saya letak info. Boleh? Alright, bila dah siap ni, tekan je save, kemudian tekan close. Cuba dekat cuba form view, tekan button simpan record. Keluar tak? Record telah disimpan. Klik OK. Ulang balik? Boleh. OK. Boleh. Ulang daripada tarik. OK, saya tarik kat sini. Kain ambil button. Draw dekat you punya form. Ambil form operation, ambil refresh form data. Dapat? Tekan next. Tukarkan teks tu kepada tajuk dia simpan record. Right. Simpan record, tekan next, tekan finish. Kemudian, ni dah siap. Kemudian kita kena edit button ni, right click, ambil build event. Di atas sekali. Cuba. Lepas tu tambah satu action yang baru, type the MESS, awak akan jumpa message box. Okay. Itu. Okay. Hak mana? Okay, ni dah siap. Klik kanan, ambil atas sekali. Jumpa? Dia akan masuk makro. Makro ni untuk kita buat coding sebenarnya. Coding yang wizard lah. Dia dah ada satu arahan untuk refresh. Kita nak buat arahan untuk keluarkan mesej. Arahan dia apa? Kat sini lah add new action ni. Cuba type MESS. Ada jumpa tak message box? Okay, apa tak? Tekan je enter. Okay, message ni type dalam siapa kita nak.
record telah disimpan. Kalau bahasa Inggeris record has been saved, pakai je lah. So saya buatlah record telah disimpan. Alright, type ni adalah ikon yang dipaparkan sebelah message. So saya ambil information. So dia berlainan ikon lah ni. Ini tajuk bagi message kita, saya type info katakan. Settle. Kemudian save dan close. Save dan close. Kena test lah. Pergi dekat form view, cuba tekan button simpan record. Keluar tak message tu? So ada info. Di mana? Oh, tahan. Okay. Don't worry. Type saya ambil information. Ini ikon je. Ada banyak kan? Title saya letak info. Jadi. Alright. Lepas tu tutup je. Close je. Kemudian kembali ke form. Cuba klik form view. Masuklah data baru. Katakan saya masuk data baru kat sini. Saya tekan save. Tak boleh klik. Tekan record baru. Pak Ali dah masuk dah data baru saya. Kalau saya edit record pun sama. Contohnya, katakan Aminah ni bapak dia bukan Mahmud. Katakan bapak dia Abu katakan. So once saya update, kat sini Mahmud ni, saya tekan simpan record, automatic dia akan berubah lah. Boleh? Dia orang ada rakam video. Ada video kan nanti kan? Faham ya? Jadi kita masukkan dalam Google Classroom. Okey, sebenarnya ni selingan sikit lah Dalam Google Classroom, selain sistem yang saya dah ajar, saya letak online tutorial ni. Online tutorial ni sistem yang saya dah buat siap. Tapi yang ni dalam bahasa Inggeris. Boleh lah kalau nak tengok kan. Tapi ni sistem lain, sistem klinik. Sama je cara dia. Okay. Tak apa, nanti dia orang record video lagi. Alright, kembali ke sini. Settle lah guys. Boleh kita seterusnya, button seterusnya. Okey, button seterusnya adalah button untuk carian. So sekali lagi pergi pada design, ambil button. Agak-agak mana nak guna untuk carian? Boleh bantu saya tak? Kalau untuk button yang ketiga ni, button tak saya nak buat untuk carian. So kategori saya pilih yang mana satu? Record navigation. Action for record. Okey, dapat dah okey lah. Anda faham kan? Setiap kategori ni ada fungsi dia. Jangan tersalah pilih. Next. Ini bagilah nama dia apa? Cari record. Okey. Kat mana kan? Okey. So kan? Sama je kan? Kita guna button. Okey. Oh, pilihan. Kat sini. Dia kategori ni, setiap kategori ni dia ada banyak function. So sekarang kita nak buat untuk carian. Untuk carian, kategorinya adalah di bawah record navigation. So daripada record navigation ni, kita kena cari action mana satu yang sesuai. So untuk cari record, kita guna nama record lah. Saya gunakan cara yang paling basic. Tekan next. Saya nak guna bahasa Melayu. So carian. Dan tekan next. Tekan finish. Dia sama macam kita guna Microsoft Word, Microsoft Excel carian dia. Kita boleh cuba.
Okay, katakan saya nak cari based on nama. Cari, keluar tak? Ni kalau yang biasa tu Excel sama je. So kita nak the whole document. Ambil, kalau current field, dia akan cari mengikut nombor staff ni sebab saya dah klik staff. Kalau katakan saya nak cari semua dokumen, mana-mana field ada. Saya tak nak cari katakan nama dia, saya nak cari nama dia apa? Apa tadi tu? Aminah. Saya search lah Planet. Ada untuk Aminah. Okay, selain menggunakan ni, list ni, kita boleh gunakan ni juga. Selagi ada banyak, ada 10 Aminah lah, tekan check lagi sampai dia tak jumpa. Okay. Ini dekat Microsoft Word pun ada sama. Ctrl F. Jumpalah fine benda ni. Excel pun sama, PowerPoint pun sama. Okay. Boleh kita teruskan dengan button seterusnya. Last button. Okay. Boleh, carian tadi okey? Okay, good. Okay, kita last button. So ambil button, kita draw, kita dapat hapus record. Record dia dah tak ada perlukan. Agak-agak kat mana? Tolong cari. Record application tak ada. Record operation ada tak? Delete. Kena ambil delete record. Sebab kita nak buat hapus. Klik next. So tu, okay. Kat mana? Delete kan kita ambil record operation. Aduh. Allahuakbar. Haus juga ni sebenarnya. Kering dekat lah. Tu pasal saya minta power ni bagi mic. Kalau tak ada mic, apa saya nak cakap. Okay. Alright, record operation, ambil delete record. Dapat? Alright, next. Kita nak bahasa Melayu kan? Kat sini, hapus. Lupus. Padam, boleh lah, yang kita faham. Padam record, hapus record. Next, finish. Nak tengok dia buat fungsi atau tak, save dulu. Cubalah, katakan Ali bin Abu ni dah tak nak dah buat kerja, buang. Hapus record dia, klik, dia akan tanya tu. Tapi kita tak boleh dah ubah mesej ni dalam bahasa Melayu sebab ni memang dah dalam built-in function kan. Kalau tekan no tak ada jadi apa-apa. Kalau saya tekan report, tekan yes, dah tak ada data Ali tu. Okay, kalau saya cuba simpan rekod ni, Ali dah habis lah. Tekan yes. Cuba tekan save. Dah tak ada. Okey, cuma yang sebelah yang tadi tadi dah. Dah delete dah. Ya. Betul. File record. Back. Kita ambil yang nombor 2 tu. Tak, record atas, record navigation, tapi action dia. Ambil file record. Okey, sebab akak tak komputer. Pergi dekat design view. Scroll dah. Lagi. Foto akak besar sangat ni. Ni, tolakkan dekat atas. Okey. Cuba view dia. Okey. Boleh? Semua fungsi? Okey, saya tunjuk satu tip. Kalau katakan button ni, situ dia cantik, kita boleh highlight semua button ni. Kalau nak tunjuk cantik lah kita boleh highlight semua button. Kemudian cuba tuan-tuan dan puan-puan klik
layout ambil tabular. Tabular tu melintang. So dia akan susun tadi. Saya ulang Katakan ni kan dah apa kerana kan, satu kerana satu ke bawah kan. So saya highlight all. Saya dah highlight semua right click, layout, ambil tabular. Dia akan susun untuk kita. Boleh? Boleh? Boleh. Okay, saya buat macam ni tadi. Katakan button kita kalau you all biasa manually susun boleh kan. Tapi kalau katakan tak sharp lah kita susun kan. So kita boleh buat macam mana? Highlight semua button ni. Highlight. Klik kanan kat mana-mana pun button, salah satu button. Pergi dekat layout, ambil tabular. Dah susun. Tabular. Ambil tabular. Ada soalan tak? Right click. Dah highlight semua. Layout. Oh, layout dulu. Ya. Hilang. Saya nak buang yang 7. Okey, sebab macam ni. Dia sebenarnya kita kena tambah satu, kalau nak refresh dia, kat sini kita kena edit sikit. Refresh. Ni dah ada button, ni dah ada je kan. Cuba tambah run menu command. Run. Menu ME. Okey, enter. Kat situ ambil refresh. Okey, dah settle. Enter. So klik close. Save. Save close. Kita tambah lagi tu lah. So pergi tadi. Kalau tak nanti form ni kena tutup form tu, buka balik baru dia hilang. Cuba pergi balik dekat form view. Okey, pakai lepas ni aja lagi. Okey, cuba buat. Nampak dah tak ada kan? Dia seolah kita kena tutup form. Tapi kita tak refresh form tu. Saya tambah satu coding supaya saya tak perlu tutup form tu. Dia refresh je. Siapa tadi miss? Run menu command. Run menu command, Refresh. Kenapa saya tak letak macam tu? Ini kami boleh buat je. Staff satunya buat satu. Tukarlah tajuk dia staff. Pergi kat sini. View. Ini boleh tukar nama dia buang. Kan. Delete je. Ini besar sangat ni kan. Apa nak tu deh? Itu delete Ctrl Z boleh undo. Ctrl Z. Ini dah terbesar sangat ni. Dah besar sangat ni. Besar sangat ni. Okey. Kalau nak tukar ni, klik kat sini je, ambil dekat format ni nak warna apa, pilih. Kan. Oh, yang itu pun saya buat ni, saya klik kat sini. Saya pilih lah warna apa. Tulisan yang A tu. Ya, Din. Macam mana? Macam tu. Kenapa bila tak keluar kat sini? Okey, Din dah tambah tak tadi ni? Button ni. Keluar tu, dia dah tambah tak? Tak ada satu. Dah ada refresh. Cuba ambil record baru. Cuba tambah. Lepas tu tekan save Macam mana drop Kalau kan ni memang tak boleh tukar kan? Macam mana? Requirement tu memang tak boleh buang kan? Yang atas tu. Ni. Okey, jangan ambil yang form, ambil details. Ini sebenarnya sebab tadi nak letak kat bawah ada juga. Tak apa, saya letak belakang. Ya, maksud saya yang atas ni tak nak ada gambar Macam mana? Kau nak buang gambar ni? Buang gambar tu. Okey, kena pergi kat sini dulu. Oh sini. Double klik.
Tengok dekat form 14 nampak picture tak? Tak. Tu betul tu? Form tu nampak picture tak? Oh. Ada kita ni. Buang. Delete je. Dah. Boleh Din? Settle. Clear yes ya. Okay. Macam nak ubah size macam yang 6 ke sini? Yang tu kita mana? Picture tiling ni. Picture size mode ni. Picture size mode ni cuba ambil stress. Okay. Ambil semua lah ikut size. Dia semuanya ada dekat property. Ya, setiap objek dalam ni dia ada properties dia. Okay, faham. Faham?